John Cena dengan Randy Orton dekat Backlash ni, ya, aku teringin nak tengok The Rock dengan Randy Orton sebenarnya. Antara aku punya dream match kot. Walaupun takkan berlaku, tapi yelah, kau boleh buat The Rock tolong Randy Orton. Randy Orton dah jadi macam antara oponen yang susah juga untuk Cena. Dekat ruangan description kat bawah aku akan letak satu link Shopee, dan juga dekat ruangan tag products tu pun aku akan letak produk yang directkan korang ke Shopee yang jual baju Greatness Amongst You yang aku pakai ni. So kalau korang nak baju Greatness Amongst You ni, lagi sekali link dekat ruangan description kat bawah, ataupun korang tengok je lah produk yang aku tag sekali dengan video ni. Untuk video kali ni korang dah boleh agak lah kot, bukan agak, tahu dah sebab tengok dekat tajuk video. Kita akan cover 3 benda. First kali pasal The Rock tak muncul kat WrestleMania, impact dia pada angle John Cena turn heel ni, and then cover sikit je daripada NXT yang aku baru tonton pagi tadi. Dan yang ni aku tak tahulah korang layan ke tidak, ada sambutan ke tidak. Kita cover juga Legends Future Greats LFG. Sikit je lah, sikit. So tanpa buang masa, kita start dulu dengan cerita pasal si batu ni. So dekat Elimination Chamber kita nampak The Rock ada cuba meminta Cody Rhodes, dia punya jiwa, dia punya soul kan. So Cody Rhodes dekat Elimination Chamber tu jugalah dia kena bagi jawapan, adakah dia nak jual dia punya jiwa pada The Rock. So kalau dia jual, dia akan dapat everything yang dia nak lah. Tapi sebaliknya yang berlaku, which is time tu John Cena yang duk kata dekat Cody Rhodes jangan dengar apa yang The Rock cakap, dengar pada crowd. And then Cody pun ikut cakap John Cena. Lepas tu tak pasal-pasal muka John Cena berubah bila peluk Cody, and then The Rock bagi dia punya signal ataupun dia punya code rahsia ke apa ke. Lepas tu terus muka John Cena berubah, and then John Cena tendang kangkang Cody. Dekat situ officially kita nampak John Cena turn heel, one of the greatest heel turn of all time. Walaupun ada yang dah boleh nampak, tapi still ramai masih lagi 50-50 sebab ada rasa macam tak mungkin John Cena ni akan turn heel. Tapi benda tu berlaku juga dekat Elimination Chamber, dan benda tu pun berlaku di atas sebab adanya The Rock dekat situ. So apa yang jadi selepas Elimination Chamber? Macam mana gandingan The Rock dengan John Cena ni untuk consider macam new era of John Cena punya career. Sebab sebelum ni watak baik, sama je buat benda apa benda semua, menang champion cara baik, cara clean, Super Cena 25 tahun. Tapi kali ni cara berbeza. So something new lah kan untuk Cena dan juga The Rock. Tapi itulah kali terakhir kita nampak The Rock. Sampai ke sudah WrestleMania dah habis pun tak ada The Rock mat. Paling-paling pun muncul dekat podcast orang lain, explain kenapa dia tak ada dekat WrestleMania. Berialah aku buat podcast Pala Talk Wrestling hari tu, duk fikir direction The Rock dengan John Cena. Berialah ramai orang theorizekan The Rock dan juga John Cena ni akan rekrut lagi orang lain. Dia punya signal tu semua ada kena-mengena dengan Jey Uso lah, number 20 dan sebagainya. 20 menang kat Royal Rumble, Cena bagi Jey menang Royal Rumble, sekali dengan Seth Rollins lah, Paul Heyman, macam-macam teori keluar. Tapi at the end, semuanya untuk, bak kata John Cena, nothing. We get nothing, man. Tak ada follow up story melibatkan kenapa The Rock yang jadi asbab John Cena turn heel. Aku pernah cakap sebelum ni yang sebenarnya John Cena ni tak perlukan The Rock pun untuk turn heel, tapi dah halang ada The Rock ni. Mungkin diorang nak create something, new empire ke apa ke, okey lah, aku layankan. Tapi benda tu tak ada. The Rock sendiri dah akui benda tu dekat podcast bersama Pat McAfee. Dia bagi tahu yang sebenarnya adanya dia dekat Elimination Chamber hari tu untuk tolong boostkan jualan tiket Elimination Chamber supaya orang datang, supaya orang nak tengok. And then segmen tu akan fokus lebih pada John Cena punya turn heel. Cena akan dapat momen dia, dan dekat WrestleMania The Rock tak nak kacau John Cena punya momen, John Cena akan turn heel kat situ. Okey lah, tak nak kacau John Cena punya momen. Tapi kenapa Travis Scott datang kat WrestleMania? Walhal dekat WrestleMania tu bila Travis Scott dah datang, semua ingat lepas tu The Rock akan datang. Tapi sampai ke sudah, tidak, Travis Scott saja. Orang tak pernah peduli pun pasal Travis Scott tu. Orang nak The Rock. Yes, Travis Scott famous around the world, tapi orang tak heran. Orang nak The Rock sebab The Rock dah memang figura terbesar dalam professional wrestling. Tapi itulah, tak ada The Rock, dan rupanya benda tu hanya untuk Elimination Chamber, one off saja. Tak ada planning pun untuk nak gandingkan John Cena dan juga The Rock. Dan bila dengar benda tu, hancur berkecai luluh hati ni, bai.
punyalah berfikir, berteorikan macam-macam. Bukan aku seorang, semua orang satu dunia. Tapi end up, nothing man. Nothing. Macam John Cena kata, we get nothing. And then, now I feel nothing man. What the fish? Punyalah aku kata, better tarik Grayson Waller ke. Tapi at the end, tak payah pun sembang semua benda tu. At the end, Seth Rollins dengan Paul Heyman yang ada faction baru, yang ada group baru, yang mungkin akan rekrut Grayson Waller ataupun Austin Theory ataupun orang lain. But then, untuk The Rock dengan Cena, takat tu je lah, takat Elimination Chamber tu je lah. Baik dekat sini, buat John Cena turn heel macam tu je, tanpa perlukan The Rock. Terus buat apa yang John Cena buat dekat Elimination Chamber, instead of muka berubah pandang The Rock, muka berubah pandang kamera. Anggap The Rock tak ada kat situ, anggap Travis Scott tak ada dekat situ, lepas tu tendangkan Kang Cody and then buat kerja dia. Lepas tu kat sini, John Cena sendiri boleh lead faction, tapi disebabkan John Cena ni tak selalu muncul, okey, tak apalah. John Cena tak payah ada faction pun tak apa, tak payah ada group pun tak apa. Go solo, bukan solo Sikoa I love you solo, tak. Go single, go solo. Bukan single suruh putus dengan girlfriend dia, tidak. Gerak seorang-seorang, tak payah team pun boleh, tak ada masalah. Kau masih lagi boleh teruskan sebagai seorang Cena yang heel, macam apa yang kita nampak sekarang ni. Buat kerja seorang-seorang. Kenapalah perlu ada The Rock tu at the first place, seolah-olah bagi kita gambaran yang akan ada sesuatu yang besar akan berlaku melibatkan The Rock dan juga Cena pada masa akan datang. Tapi kau nak juga selitkan The Rock. Why? Yes, faham, jualan tiket. Weh, jualan tiket tu sebenarnya, kalau kau jual tiket murah sikit, boleh je. Ramai orang komplain. Event WWE sekarang ni tiket dia makin lama makin mahal. Especially WrestleMania, sampai Randy Orton pun segan baik dengan harga tiket yang WWE jual. Even ada Hamka buat video dekat MN Studio, tiket WrestleMania boleh beli sebiji maybe. Tapi itulah, kau pergi jual tiket mahal, lepas tu kau menggunakan The Rock, libatkan dia dalam jalan cerita yang sebenarnya kau tak ada plan long term pun. Padahal Triple H ni bukan orang yang plan long term planning ke, tapi last tak ada apa pun, unless The Rock swerve kita sahaja dekat Pat McAfee punya podcast. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk dia tak muncul kat WrestleMania. Sepatutnya dia muncul. Dan sekarang ni, bila tengok John Cena, lepas tu hari tu ada Travis Scott, sebenarnya Travis Scott tu dah boleh out of the picture, and then John Cena ni tak ada The Rock pun tak apa dah. Tapi kau berhutang dengan kita orang, macam mana dah ada something yang kosong tau dalam ni, yang melibatkan angle John Cena dengan The Rock tu. Kau nak isi macam mana? Kau dah berhutang dah dengan kita orang sekarang ni, kau nak cover balik macam mana? So WWE masih lagi boleh cover kan, untuk match John Cena dengan Randy Orton dekat Backlash ni. Ya, aku teringin nak tengok The Rock dengan Randy Orton sebenarnya, antara aku punya dream match kot. Walaupun takkan berlaku, tapi yelah, kau boleh buat The Rock tolong Randy Orton. Randy Orton dah jadi macam antara oponen yang susah juga untuk Cena. Mungkin nanti dengan CM Punk boleh buat lagi, boleh cover lagi. Boleh je buat The Rock hari tu rupanya swerve. Tapi itulah, still WrestleMania patut muncul. Sekarang ni, jangan biar macam tu je weh. Weh, tak baik weh buat kita orang macam ni. Kau ingat apa? Kita orang ni tak ada perasaan ke? Kita orang ni ada perasaan. Kau tak katikkan kita orang macam tu je. Sampah di jalanan. Hanya melihat kereta lalu lalang dan layankan aja. Tak baik tau buat kita orang macam ni. So itulah, sebab kau dah buat dah benda ni kat Elimination Chamber, kau kena cover balik. Tapi kalau kau tak nak cover balik, tak apalah, kau berhutang je lah. Kau tahu kan orang berhutang ni tak tenang hidup dia. So ataupun aku yang salah sebenarnya kat sini. Kita yang sebenarnya patut move on. Nak tak nak, itu perancangan bisnes. So dah diorang tak nak teruskan, itu je planning diorang takat tu. So kita just move on dan go with the flow je. Apa yang diorang hidang, kita makan dan telan je apa yang diorang bagi. So yang ni, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Apa yang korang rasa? Korang rasa sepatutnya diorang sambung lagi walaupun dekat WrestleMania tu diorang tak munculkan The Rock, ataupun kita move on je? Share lah. Mungkin daripada komen korang tu aku boleh mendapat sedikit pedoman. Bukan apa, hati tak tenang, masih lagi ada rasa kosong yang tak terisi tu. But then lagi sekali, kalau lah memang tak ada plan lah untuk The Rock for long term, tak payah pun dia ada kat Elimination Chamber, and then John Cena tu buat kerja sendiri jadi heel. So sekarang ni macam tergantung sepi, bak kata si Hakim Rusli. Okay, untuk NXT, kenapa aku nak cover? Disebabkan aku rasa aku dah melihat one of the best Battle Royale dalam
sepanjang aku tengok WWE lah. Bukan the best, tapi one of the best. Battle Royale kat NXT kali ni nak menentukan siapa jadi number one contender untuk Oba Femi dekat NXT Battleground nanti. So selain daripada NXT punya superstar, NXT punya wrestler yang ada, kita nampak juga wrestler daripada TNA, Evolve dan juga partisipan daripada LFG. Bukan nak cerita LFG sekarang, tu kita cerita lagi. Tapi untuk Battle Royale ni saja, weh, first lagi kau dah nampak Elias baik. Elias buat comeback. Tapi nama dia sekarang Elijah lah. Dia bukannya buat comeback masuk WWE, tapi dia datang atas dasar wakil daripada TNA. Sebab Elijah sekarang ni, ataupun Elias sekarang ni, bergusti untuk TNA. Dan kau tengok bila dia datang, daripada mula gitar dia berbunyi sampai dia masuk gelanggang, ke main over dia dengan crowd. Macam tu jugalah dia dengan crowd masa dia bawa watak baik dekat main roster dulu. Kemain bergegar stadium, orang duk nyanyi Walk with Elias. Tapi seperti mana Vince McMahon buat dekat Rusev Day, macam tu jugalah dia buat dekat Elias. No planning, tak minat sangat, crowd duk melambung sorak gitu. Lepas tu babaikan si Elias. Now no plan for Elias, walhal sangat promising, sangat talented si Elias ni. So agak malah nak cakap. Nanti kalau aku duk komplain WWE tak pandai pakai, let go kan dia dulu apa semua, aku kena cop bodoh macam dekat video apa aku cover minggu lepas. Aku betul-betul teringin nak tengok Elias ni dekat WWE, over balik macam dulu. Dan dekat NXT minggu ni, crowd hadiahkan aku benda tu kan. Sorak untuk Elias, nyanyi untuk Elias, siap kata dekat Elias, welcome home. Aku minat gila dengan hasil kerja Elias kat WWE dulu. So happy lah dapat tengok Elias dekat NXT minggu ni. Tapi happy masa entrance je lah dekat atas gelanggang masa Battle Royale. Dia tak adalah buat apa-apa yang terlalu wow pun. Lepas tu perlawanan Battle Royale tu sendiri bagi aku best. Tapi tak adalah daripada awal tu best. Daripada awal tu banyak je momen-momen menarik bagi aku. Cumanya match tu jadi sedap bila Javon Evans dan juga Chris Legacy, tak silap aku nama dia, daripada Evolve dah mula duk berentap. Weh, terus aku rasa macam teringin nak tengok match di antara Chris Legacy dengan Javon Evans tu one on one. Baru dalam Battle Royale diorang tea sikit je dah rasa shock dah. And then lepas Chris Legacy dah dibuang, dah habis dah berentap antara Legacy dengan Javon Evans tu, match sedap sampai habis. Seriously best gila. Terutamanya bila dah Final 4. Lagi kemain dia punya shock. Tapi itulah, nak tak nak kau kena kreditkan dekat Javon Evans. Dia yang buat sedap, dia yang buat rancak. Dan pemenang untuk Battle Royale kali ni, Miles Bond. Aku tak expect sebenarnya, sikit lah expectation aku untuk fikir Miles Bond. Sebab aku nampak macam, dia orang macam nak push Miles Bond. Tapi aku tak rasa dia akan menang kali ni lah. Mungkin hampir-hampir menang. Tapi tak weh, dia menang. Adakah sebab sekarang ni dia dah nampak macam Randy Orton? Kau tengoklah dia punya body, dia punya kepala, dia punya spender yang dia pakai semua. Memang dah ada gaya Randy Orton. Lepas tu dia boleh pula buat power slam beberapa kali sampai crowd duk sorak RKO, thank you Randy ke ataupun this is Randy, macam tu lah. So adakah diorang nak recreate balik momen Randy dekat Evolution dulu, bagi Miles Bond ni stand out? Lepas dah stand out dekat NXT Battleground, tiba-tiba dia boleh did the unthinkable by kalahkan Oba Femi, which is aku rasa tak mungkin lah. Aku rasa Oba Femi akan retain title tu. Tapi disebabkan dia punya performance dia, aku tak rasa NQCC akan betray dia. Tapi mungkin disebabkan performance dia, Seth Rollins dan juga Paul Heyman tarik dia masuk grup diorang kan. Mungkin, aku tak tahulah apa plan untuk Miles Bond lepas ni. Tapi terus buat terimbau balik dekat Randy Orton zaman-zaman Evolution dulu. Cuma penampilan dia masa zaman Randy Orton 2009 lah. Tapi story dia tu dah macam Randy Orton Evolution nak menghadap Chris Benoit dekat SummerSlam. Cumanya ni Oba Femi lagi dahsyat. So sekarang ni NXT Battleground, Oba Femi, Miles Bond. Bila kau fikir balik, tak wow pun. Tapi Battle Royale kali ni buat benda tu macam rasa excited pula. Tapi sebelum Battle Royale, kalau kau letak Miles Bond dengan Oba Femi, kau rasa macam meh. Thank you for the Battle Royale. Thank you sebab tunjuk sikit apa yang Miles Bond ni boleh buat. So aku rasa jadi something excited pula nak tengok. Instead of kalau hanya letak gitu je, macam lah ini ke NXT Champion punya number one contender untuk NXT Battleground, Miles Bond. Tapi disebabkan Battle Royale ni, terus rasa macam legit dan excited. Ok, untuk LFG ni aku tak nak sembang panjang sebab aku tak tahu korang layan ke tak LFG ni kan. Mungkin korang boleh share dekat ruangan komen, korang layan ke tidak, dan apa yang korang suka, apa yang korang tak suka. Cumanya minggu ni kita dah mula nampak penyingkiran lah dekat LFG.
Aku hanya nak share keputusan penyingkiran yang berlaku. Aku rasa korang tahu kot siapa yang tersingkir, tapi aku nak share aku agree ke tak kan. So maybe kita boleh mulakan dulu dengan apa ni kot, kumpulan Babare, which is aku sangatlah tidak agree untuk diorang singkirkan Babare, singkirkan Drake Mero, which is boyfriend kepada Roxanne Perez. Aku rasa dia sangatlah stand out gila dekat LFG. Underrated tapi stand out. Dia punya gimmick dia, dia punya karisma dia. Weh, dia ni macam antara orang yang aku letak top 3 lah untuk menang LFG ni. Tapi Babare boleh singkirkan dia for the si gampang tu, BJ Ray tu. Aku macam, dia tak buat apa-apa lagi weh. Yes, memanglah dia injet lama hari tu, tapi itu bukan tiket untuk kau nak bagi dia chance nak tengok apa lagi dia boleh buat. Ini dah pusingan apa, singkirkan orang. Patutnya Drake Mero tu lagi deserve sebenarnya untuk forward ke hadapan. Weh, BJ Ray tu dah lah perangai macam gampang. Lepas tu sekarang ni diam je, diam tak nampak menyelah pun macam Drake Mero. Tapi itulah Babare, dia kata satu benda, tak ada orang akan faham dengan keputusan yang dia buat. Sebab dia punya idea adalah idea yang lebih gila. Orang tak akan faham apa intention sebenar dia. So tengok je lah. But then aku sangat tak agree Drake Mero yang disingkirkan. Aku dah pernah tengok dia berlawan dekat NXT Level Up dulu, pun entertaining. So aku rasa dia macam, ini macam keputusan yang tak logik lah, tak make sense lah. Untuk yang perempuan, aku agree lah untuk apa, Zina Sterling advance dan Tatiana Dumas tu di let go. Untuk tim Mickie James, okay, aku agree untuk Chris Island yang apa, stay. Untuk Troy Ewood tu memang dia daripada segi atletik dia memang sangat berbakat, tapi itulah banyak lagi yang dia kena improve daripada segi karisma, karakter dan sebagainya. Dan untuk perempuan pun aku agree je untuk apa, aku lupa nama perempuan tu, tapi Selina tu, yes, aku agree untuk Selina tu di let go. Danny Sekowski apa benda tak. Danny tu memang aku agree untuk stay lah. Dan untuk tim Booker T, Jasper Troy stay betul. Anthony Luke bye-bye, aku agree. Tapi agak apa, tight call lah. Kalau aku jadi Booker T pun susah untuk aku buat keputusan. Tapi aku agree lah untuk kekalkan Jasper Troy. Dulu masa dia dekat NXT Level Up, aku tak berkenan gila dengan dia. Sebab datang buat entrance, tiba-tiba senyum. Elok nampak ganas, terus nampak macam pelik mat. Tapi dekat NXT LFG pula, dekat LFG nampak Jasper Troy tu memang betul-betul perform dan legit nampak dia macam monster. Lee Laurel dan juga apa, P-Nasty ataupun Penina Dua Lipa, Lee Laurel tu bye-bye, aku agree. Dan Penina stay pun aku agree. Tapi ada satu yang aku tak agree yang melibatkan tim Undertaker. Shiloh Hill tu aku agree lah untuk dia stay. Yang apa, Holyfield tu, Elijah Holyfield bye-bye tu pun aku agree. Tapi yang perempuan tu aku tak agree. Yes, aku tahu Tyra May Steele tu sangat berbakat, Olympic gold medalist. Cumanya nak compare dengan Bailey Humphrey, dengan apa yang Bailey Humphrey dah buat, berapa kali dia perform dalam LFG kali ni, aku rasa sepatutnya Bailey Humphrey tu yang akan pergi. Yes, memang tight call. Kalau aku jadi Undertaker pun susah sebenarnya. Untuk perempuan aku rasa ni yang susah. Lelaki tadi yang Jasper Troy dan juga Anthony Luke. Tapi itulah, still even susah pun aku rasa Bailey Humphrey tu yang patut pergi. Undertaker sendiri kata dia akan ubah apa, woman division. So apa yang ada pada Tyra May Steele? Kau dah bagi apa, acknowledgement yang besar dah pada si Bailey Humphrey. So sepatutnya dia lah yang mara ke hadapan. So apa reason untuk kau simpan Tyra May Steele? Bukan nak kata Tyra May Steele tak berbakat, tapi aku just rasa Bailey Humphrey lagi perform dan lagi outstanding lah. So yep, aku kecewa Bailey Humphrey dan juga Drake Mero disingkirkan dekat LFG minggu lepas. So next round semi-final, lepas tu akan ada 2 lelaki dan 2 perempuan je yang akan advance ke final. Dan final nanti diorang akan buat dekat Madison Square Garden. So guys, itu sajalah untuk video cover pasal The Rock tak muncul kat WrestleMania. Lepas tu NXT sikit, LFG sikit. Jangan lupa lah dapatkan t-shirt Greatness Amongst You ni. Lagi sekali link Shopee kat ruangan description kat bawah. Dan aku tag sekali produk ni dengan video ni. Jemput lain semua video yang korang nampak kat screen korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.